Nama aku Izzat. Umur aku baru je 16 tahun. Cerita ni mengisahkan tentang hidup aku. Tapi bukan aku seorang je. Cerita ni juga mengisahkan tentang aku dan kawan-kawan aku. Korang tengah buat apa? Kita bincang ni, macam borak-borak. Bincang. Okey, saya ada berita baik tak korang? Pahang International Scout Festival. Scout Festival ni tahun ni akan dibuat dekat Kuantan Pahang, bertempat di Stadium Tertutup Sukan Pahang. Jadi, program ni kemungkinan akan ada 20 ke 25 ribu orang. So, kita daripada jabatan kita kenalah hantar perwakilan. Wah, kita kena pergi. Betul. Kita semua kena pergi. Tapi, seorang je boleh. Aduh. Jadi korang kena decide lah siapa yang paling layak untuk jadi wakil jabatan kita ke Pahang International Scout Festival. Aku lagi. Asal kau pula? Aku lagi. Aku lah. Asal pula? Penat tu ni kemas. Dah lah bangunan ni besar, kita kena kemas. Yeah. Daripada penuh di sampah-sampah sepah mah. Dah pasal. Kalau besar barang penat tu. Dia minum air dulu lah. Sini tak? Kau sakit ke? Ni minum aku habis. Tapi yang program hari tu. Tu. Best tapi seorang. Tu lah. Dah lah, kita ni daripada dulu pengakak. Dia pula buat kat negeri kita. Takkan kita seorang yang kena pergi tau. Betul. Kita dulu sama. Kita bersama dah lama dah. Aku tak nak pergi kalau sebenarnya aku tak nak pergi kalau korang tak ada ni. Aku tak boleh. Aku pun kalau seorang kawan. Kau nak pergi? No. Kau nak pergi? Aku ada plan sebenarnya. Nak bawa kita semua ni pergi program tu. Malam ni aku bagi tahu korang kat bilik. Boleh? Kita bincang lagi. Jadi penat betulnya. Ada remote. Zat, tadi kau ada nak planning. Kau nak planning apa? Cerita lah. Cerita? Aku cerita. Okay, macam ni. Aku ada plan. Plan A ni, hari esok kita bertiga pergi jumpa Puan Aisyah, merayu dekat dia untuk kita pergi program tu. Tapi kalau plan A tu tak jadi, aku ada lagi satu plan. Kau fikir tak apa yang aku fikir? Apa? Tapi kau ingat lagi tak ikatan-ikatan pengakak yang dulu? Ingat lagi. Ingat. Kalau plan A tu tak jadi, kira online. Jadi Suspendido, no tenemos que aguantar porque andamos suspendidos. Quisiera un empuje fuerte. Apa-apa pun, ingat apa yang aku pesan. Hati kena tabah. Kita kena pujuk juga Puan Aisyah supaya kita tiga dapat pergi. okay. Ingat, ini bukan cobaan ya. Jom. Baik. Suspendido, no tenemos que aguantar porque andamos suspendidos. Quisiera un empuje fuerte. Quedaron Assalamualaikum Puan Aisyah. Assalamualaikum. Puan Aisyah. Oh, Puan
Aisyah. Assalamualaikum. Dia dengar ke? Masuk. Masuk. Izinkan kami duduk, Puan Aisyah. Malah duduklah. Kau datang sini kenapa? Nak naik gaji? Nak berhenti kerja? Bukan Kak Aisyah. Kan? Kau nak berhenti? Bukan. Jangan, aku tak nak berhenti. Datang korang nak apa? Sebenarnya, kita orang atas sini ni ada hajat, Puan Aisyah. Hajat? Sorry, saya tak berminat lah. Sorry. Alamak. Bukan. Oh, bukan. Okay, sorry. Malu lah pula. Sebenarnya, Jangan tergagap. kau nak cerita? Engkau lah yang cerita. Okey, Puan Aisyah. Sebenarnya, hajat kita orang atas sini ni nak merayu supaya kita bertiga dapat pergi ke program Pahang International Scout Festival tu. Betul. Kami bertiga betul-betul nak pergi sangat. Kita orang nak pergi, kita okey ke? Kita merayu sangat. Apa? Aunque suene fuerte el viento, andamos suspendidos, sin fuerza de gravedad. Quedamos suspendidos, no tenemos que aguantar, porque andamos suspendidos. Hicieron empuja fuerte, quedaron sorprendidos. Aunque suene fuerte el viento, andamos suspendidos, sin fuerza de gravedad.